Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih kerana kembali menemani perjalanan saya. Hari ini saya mengajak anda meninggalkan seketika kesibukan bandar. Kita tidak menuju ke tempat yang gah, bukan juga ke destinasi pelancongan yang terkenal. Sebaliknya, kita singgah ke sebuah pekan kecil yang masih setia menyimpan wajah lamanya. Setiap pekan mempunyai sejarahnya. Ada yang membesar menjadi bandar dan ada yang kekal sederhana, namun tetap menyimpan kisah yang tidak ternilai. Hari ini perjalanan membawa kita ke Temuh, sebuah pekan kecil di daerah Batang Padang, Perak, yang terletak di antara Kampar dan Tapah. Sekilas pandang, Temuh mungkin kelihatan seperti pekan yang tenang. Deretan rumah kedai lama dan kehidupan yang bergerak perlahan, seolah-olah mengajak kita menghargai masa. Namun lebih satu abad dahulu, suasananya sangat berbeza. Nama Temuh sendiri dipercayai berasal daripada Sungai Temuh, iaitu lokasi pertemuan dua batang sungai. Sebutan tersebut kemudiannya berubah menjadi Temuh ketika era pentadbiran British. Walaupun tidak dikenali sebagai destinasi pelancongan utama, Temuh mempunyai daya tarikannya yang tersendiri. Di sini pengunjung dapat menikmati suasana kampung yang damai. Tidak jauh dari pekan ini juga terdapat beberapa lokasi menarik di sekitar Batang Padang, seperti Tapah, Kampar dan Cenderiang. Keindahan Temuh bukan terletak pada bangunan tinggi atau kesibukan kota. Mungkin inilah keistimewaan sebuah pekan kecil. Sejarah juga hidup di jalan-jalan lama, di bangunan yang semakin berusia, dan dalam kehidupan masyarakat yang terus-menerus mewarisi kisah generasi dahulu. Inilah Temuh, sebuah pekan yang sederhana. Namun setiap sudutnya masih menyimpan cerita. Terima kasih kerana menemani perjalanan ini. Semoga kita bertemu lagi di destinasi seterusnya untuk terus merakam kisah-kisah yang membentuk warisan Malaysia.
kasih kerana sudi menemani saya seketika. Semoga perjalanan yang ringkas ini bukan sahaja membawa kita melihat satu garis masa, sehingga kita bertemu lagi dalam perjalanan yang akan datang. Sekiranya anda menikmati video seperti ini, jangan lupa tekan button like dan subscribe supaya kita dapat meneroka lebih banyak bandar, pekan, kampung di seluruh Malaysia.